ChatGPT ke sekarang guru dia, itu Betul. bahayalah. ChatGPT Al-Quran pun salah kadang tu. Kalau orang yang tak hafal Quran, dia type dah tanya, minta ayat berapa-berapa kan. Pernah saya tanya sekali, ayat salah. Dia salah ayat. Dia campur-campur ayat surah ni dengan ayat surah lain. ChatGPT ni dia bagi salah ayat. Kalau orang tak hafal Quran, dia guna je ayat tu, benda tu dah jadi dosa besar. Dia menggunakan ada kata ayat Quran tapi salah. Tapi kalau ustaz tak hafal Quran macam tu, Macam mana dia nak tahu tu, Ustaz? dia tak tahu. Dia just nukil. Sebenarnya tu adalah daripada ChatGPT. Sebab tu kena hati-hati. Ustaz-ustaz daripada ChatGPT, ustaz daripada Google, ustaz daripada YouTube. Sebab sekarang ni ada orang dakwa, dia belajar 4 bulan, 5 bulan, dia dah rasa dia ustaz. Sebab dia baru berhijrah, dia semangat kan. Dia baca terjemahan, dia baca terjemahan kitab tu. Lepas tu dia dah mula masuk dekat TikTok, kritik ustaz ni, kritik ustaz tu. Oh, hadis ni palsu, oh hadis ni lemah. Kan? Lepas tu dia salahkan pula, ulama ni sesat, ni bid'ah. Ada sekarang ni orang yang dia tiba-tiba mendabik dada hanya setelah beberapa bulan dia belajar. Sebab tu kena hati-hati.